Assalamualaikum semua, bertemu kembali. Salam ukhuwah, salam kemesraan. Dan pada petang ini saya bersama-sama dengan wakil Pahang Rest House Raub untuk berkongsi tentang aktiviti yang boleh dijalankan di Pahang Rest House Raub. Jadi kita bersama-sama dengan orang yang cantik manis pada petang ini. Silakan. Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Untuk pengetahuan semua, Pahang Rest House Raub bukan saja dikenali sebagai penginapan yang selesa dan semakin dikenali di Raub ini, kita juga boleh sebagai aktiviti seperti wedding lah. Kita nak tunjukkan hari ini ada satu wedding yang akan dilangsungkan pada hari esok. Okey, jom kita tengok. Okey, sama-sama kita tengok. Okey, ini dia persiapan perkahwinan yang bakal berlangsung pada 18 hari bulan Januari 2025. Dan untuk pengetahuan semua, seperti yang dibicarakan wakil Pahang Rest House sebentar tadi, Rumah Rehat Raub ataupun Pahang Rest House Raub ini sentiasa menyediakan pelbagai aktiviti seperti meeting hari jadi, kenduri kahwin, majlis akad nikah dan buktinya pelamin indah yang terbentang di hadapan di lobi Rumah Rehat Raub. Jadi apa lagi aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan di sini? Okey, selain daripada itu, Dewan kita juga sering diguna pakai oleh agensi-agensi dan juga jabatan untuk dinner, lunch dan juga high tea ya. So untuk jamuan-jamuan makan pun kita ada sediakan juga. Okey, jom kita sama-sama melihat persediaan. Ini lobi dia dan ini dia Rumah Rehat Raub ataupun Pahang Rest House Raub sedang menyediakan majlis perkahwinan yang bakal berlangsung. Dan ini dia, kita lihat dewan yang disediakan di hadapan dan ada kemah dan kita sama-sama mengintai PA sistem bagaimana harga yang ditentukan oleh Pahang Rest House untuk menyediakan aktiviti di sini. Alright, untuk wedding kita sediakan dewan dan juga kemah, iaitu satu kemah berharga 1,600, boleh masuk seramai 120 orang sekali masuk. Cuma yang untuk wedding esok ni jemputan seramai 500 orang dan kita ada tambah lagi 2 kanopi di sini. Alright. Untuk pelamin pula, kalau asalnya customer nak buat di dewan tapi sebabkan ada yang kurang berupaya, so mereka request buat di lobi dan kebetulan mereka ambil semua bilik di rest house ni dan kita benarkanlah untuk buat pelamin di lobi. Okey, ini ruang yang meja makan tetamu ya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada persediaan PA sistem yang bakal digunakan untuk majlis perkahwinan pada esok. Ini dia yang diimport khas dipahamkan dari Kuala Lumpur, yang akan memeriahkan majlis perkahwinan pada esok. Kita bersama-sama dengan bos dia. Ini dia bos dia. Okey, bagaimana persiapan untuk majlis PA sistem pada esok? Alhamdulillah, segalanya berjalan selancar, alhamdulillah. So insyaAllah kita akan bersiaran mulai petang ni sehingga besok lah, sehingga habis majlis. Itu saja. Okey, saya difahamkan Tuan merupakan bekas vokalis. Ya, bekas vokalis. Masih. Ya, kita terjah. Vokalis kumpulan apa tu? Kumpulan rock popular di Malaysia. Kita berkesempatan, ini dia. Sila kumpulan Akar. Okey. Boleh perkenalkan diri? Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Pernah dengar ke nama kumpulan Akar ni? Cuba nyanyi sikit. Ku ranung wajahmu, ku dengar suaramu, anggun pesona. Benar atau palsu, aku masih ragu dengan sikapmu. Biar betul-betul. Okey, jangan lupa, pada yang tak ada jemput jangan datang, kita tak boleh makan. Pada yang jemput, pasti kena datang, wajib datang. Wow, masih mantap suara macam telang keset. Jadi kepada warga Raub yang dijemput untuk majlis perkahwinan esok, sila datang untuk menikmati juadah yang disediakan sambil pastinya
penyanyi, vokalis akar akan mendendangkan lagu untuk para peminat. Okey, datang jangan tak datang. Okey, ini dia. Saya lagi pesanan terakhir. Okey, datang jangan tak datang. Sama-sama kita meraihkan kedua mempelai Raja Sehari kita esok. Dan pasti inilah nak berkumpul saudara mara semua. Okey, datang jangan tak datang. Ya, datang jangan tak datang ke rumah rehat Raub pada 18 hari bulan Januari 2025. Terima kasih kepada akar yang telah memeriahkan majlis perkahwinan yang bakal bermula pada hari petang ini, malam ini dan esok. Okey, kita terjah lagi. Ini dia sound system yang tunjukkan, sound system yang akar entertainment yang didatang khas dari Kuala Lumpur. Jadi bagaimana sebelum kita berakhir, kita bersama-sama kembali dengan wakil Pahang Rest House Raub. Silakan. Okey, selain daripada tu, dekat belakang ni juga diorang ada juga buat untuk ayam golek, aiskrim dan juga apa balik. So dekat sini belakang ni ada lagi ruang. So diorang akan gunakan ruang dekat sini untuk buat apa balik, ayam golek dan juga aiskrim. Tapi yang ni kita tak siap set up lagi lah, masuk dalam proses lagi. Sebab petang ni akan ada set up untuk apa balik dan juga ayam golek. Jom kita tengok ke Dewan sekejap. Let's go. Kita ke Dewan yang bakal para tetamu akan menikmati cuadah. Selain di luar, juga disediakan Dewan untuk para VIP untuk menikmati cuadah yang bakal disediakan pada esok dan juga malam ini. Ini dia. Okay. Ini dia Dewan yang cukup kondusif. Ada dua Dewan. Ini Dewan di bawah dan di atas. Tapi untuk esok hanya digunakan Dewan di bawah ini. Dan cuba ceritakan apakah fasiliti, apa kemudahan yang ada di dalam Dewan ini. Okey, di sini boleh memuatkan seramai 40 hingga 50 pax. So kalau selain daripada wedding, untuk jamuan kita sediakan CD projector dan juga portable system. Okey, untuk dewan bawah saja 40 hingga 50 pax. Kalau atas boleh memuatkan hingga 60 pax. So dekat sini kita ada sediakan tandas di sini. Alright. Ya, ini dia keadaan Dewan yang serba kondusif sesuai untuk majlis jamuan hari jadi dan sebagainya. Dan pastinya Pahang Rest House Raub sentiasa menyediakan kemudahan-kemudahan yang memberikan keselesaan kepada pengunjung-pengunjung dan juga kepada yang menggunakan khidmat rumah rehat Raub ataupun Pahang Rest House Raub. Okey, dan Puan, untuk terakhirnya, sama-sama kita menyeru, kita meminta individu, syarikat, sikap korporat, sekolah, badan kerjaan, jabatan-jabatan yang ada di Raub yang ingin mengadakan jamuan, mesyuarat atau meeting atau tentang apa saja tentang anugerah dan sebagainya, boleh diadakan di Pahang Rest House Raub. Pastinya anda semua akan berpuas hati kerana rumah rehat Raub bukan lagi yang dulu. Rumah rehat Raub sekarang sudah jauh berbeza berbanding sebelum ni. Untuk itu, kata-kata terakhir dari wakil Pahang Rest House Raub. Okey, baik. Saya menyerulah kepada semua warga yang berminat untuk mengadakan sebarang jamuan, aktiviti dan juga wedding, sebarang majlis, untuk mengadakan majlis di Pahang Rest House Raub, dan juga tak lupa untuk penginapan di sini. Kedatangan anda kami alu-alukan.